Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Azhar Fikri bin Azhar. Nama saya Kong Yaptin Wang. Dan nama saya Dayang Hana Khairani binti Abang Muhammad Haji Zaini. Jadi kami adalah berasal daripada Kolej Vocational Miri. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan projek kami yang bernama Escape OS. Ini ialah ahli kumpulan kami, termasuk juga dengan penyelia kami, iaitu TS Azri bin Said. Tajuk yang kami telah pilih ialah aplikasi permainan berkomputer berasaskan web untuk pengajaran dan pembelajaran kursus matematik diskrit bagi topik fungsi dan jujukan. Jadi pengenalannya ialah pada era globalisasi, penggunaan telefon bimbit dan komputer riba menjadi keperluan utama bagi semua individu. Oleh itu, kumpulan kami menghasilkan permainan di komputer riba untuk meningkatkan pengetahuan teknologi, khususnya dalam kalangan golongan muda. Ini ialah kami punya game dan itu ialah logo yang kami telah rekakan. Apakah penyataan masalahnya? Kami menghasilkan game ini disebabkan masalah yang kami dapati, iaitu nota pembelajaran kurang menarik dan juga sukar difahami. Seterusnya ialah sumber nota yang terhad dan sukar untuk diakses oleh pelajar. Seterusnya ialah akibat ketegahan terhadap gadget yang menyebabkan tumpuan akan menjadi kurang. Pelajar juga kurang fokus masa sesi pembelajaran disebabkan teknologi tersebut, dan juga kaedah pembelajaran kurang interaktif dan juga tidak menarik bagi pelajar. Dan terakhir sekali ialah kesukaran untuk memahami pembelajaran semasa sesi pengajaran oleh pensyarah. Jadi pelajar susah untuk menumpu perhatianlah semasa pengarah mengajar. Apakah objektif kajian kami? Yang pertama ialah untuk menarikkan ulang kaji dengan aplikasi permainan. Kedua, untuk membangunkan aplikasi permainan fungsi dan jujukan. Ketiga, membina 50 soalan objektif di dalam aplikasi permainan kami. Dan yang terakhir ialah untuk menilai keberkesanan aplikasi melalui ujian dan juga soal selidik. Tujuan projek kami ialah untuk memperkenalkan kaedah pembelajaran melalui permainan video untuk teknologi maklumat yang bertajuk Escape OS. Ia juga untuk meningkatkan minat pelajar terhadap mengulang kaji subjek matematik, membantu pelajar mudah untuk memperoleh ilmu baru melalui pengalaman bermain dan mengatasi masalah ketegangan gadget melalui kaedah pembelajaran yang lebih bermanfaat. Ini ialah skop projek kami. Pengguna kami ialah pelajar dan juga pensyarah program teknologi maklumat di Kolej Vocational Miri. Dan platform yang kami gunakan ialah Godot Engine, dan tempoh yang diberikan untuk menyiapkan projek tersebut ialah 7 bulan. Sebab kami memilih Godot ialah percuma dan juga ia mesra pengguna dan juga mudah untuk dipahami. Dan juga Godot ni dia setaraf skill lah dengan Unity. Itulah sebabnya kami memilih Godot. Ini ialah spesifikasi yang telah dinyatakan dan ini ialah minimum, dan jenis komputer ialah semua jenis komputer boleh digunakan. Dan ini ialah senarai kos untuk membangunkan projek ini. Untuk pembangunan, kos unitnya ialah percuma. Kami cuma menggunakan Godot sahaja. Untuk data internet pula, kami akan membayar 15 ke 20 untuk sebulan, dan kami menggunakan internet tersebut dalam masa 7 bulan. Jadi jumlahnya ialah 100 ke 140. Dan terakhir sekali ialah buku jilid yang wajib ada. Untuk satu buku ni, kami perlulah bayar 80. Jadi kuantiti yang diperlukan ialah 3 buah. Jumlah keseluruhannya ialah 240. So, anggaran kos keseluruhan untuk semua ini ialah 345 ke 380. Untuk pengkomersialan, cadangan harga yang kami ingin letakkan ialah RM9.90 dan cadangan pengguna ialah 50. Jadi inilah dia punya anggaran kos yang kami perlukan. Ini pula ialah kajian literature yang kami pilih. Kami ada kajian 1, kajian 2 dan juga kajian 3. Dan juga kajian 4. Untuk membangunkan projek ini, kami menggunakan model AD kerana ia lebih senang dan juga mudah untuk digunakan. Jadi, analisis, design, development, implementation dan juga evaluation. Bagi analisis, kami menyediakan set soalan untuk mengenal pasti keperluan dan juga masalah yang dihadapi oleh pengguna. Selepas itu, kami akan pergilah mengumpulkan data tersebut dan membuat kesimpulan tentang keperluan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Seterusnya pula ialah reka bentuk. Ini ialah reka bentuk yang kami telah ciptakan, player kami dan juga enemy. Seterusnya ialah NPC yang akan menanyakan soalan kepada pengguna ataupun pemain. Ini pula ialah items. Ini pula ialah map. Kami mempunyai 10 level map. Jadi ini ialah level 1, 2, 3 dan sehinggalah ke 10. Seterusnya pula ialah development. Fasa ini memang wajiblah untuk memastikan projek kami berfungsi dan juga boleh diinteraksikan. Jadi ini ialah kami punya coding, dan yang terakhir sekali ialah evaluation. Kami pergi membuat penilaian terakhir dengan pensyarah kami ataupun penyelia kami, dan kami juga membuat penilaian dengan pelajar teknologi maklumat di dalam Kolej Vocational Miri. Ini pula ialah dapatan kajian yang kami telah perolehi.
Daripada gambar ni, lelaki lebih banyak berbanding dengan perempuan. Untuk tahap pendidikan, yang paling banyak ialah 2 SBM dan juga 1 DBM. Kami cuma memilih 2 khusus sahaja. Untuk program pula, yang kebanyakannya ialah KSK dan ada juga daripada MTK dan juga ETE. Ini ialah dapatan kajian untuk kefungsian dan ini pula ialah untuk reka bentuk. Ini pula ialah untuk kawalan. Kesimpulannya ialah kami telah berjaya untuk membangunkan Escape OS dengan memenuhi objektif utama projek ini. Projek ini bukan saja untuk memudahkan proses pembelajaran, tetapi ia juga memperkenalkan kaedah pembelajaran baharu yang berinteraktif dan juga menarik. Dan diharapkan aplikasi ini dapat terus digunakan dan dikembangkan untuk subjek-subjek lain supaya pelajar lebih meminati untuk belajar dengan kaedah yang baru. Jadi hasrat kami adalah agar aplikasi ini menjadi alat utama di dalam pembelajaran untuk mengubah landscape pendidikan di Malaysia supaya dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan juga berkesan terhadap kesemua pelajar di Malaysia ini. Terima kasih. Ini ialah website untuk game PTA kami. Jadi untuk downloadnya ialah anda pergilah ke bawah sampailah ke sini yang mengatakan download. Lepas tu tekanlah download dan game anda pun akan di-download dan korang bolehlah pergi main terus. Pergilah ke lokasi game tersebut dan korang bolehlah pergi main. Sekiranya terkeluar paparan ini, tekanlah more info dan tekan run anyway. Ini ialah paparan login, jadi sign in lah melalui Google. Pilih akaun yang hendak diguna dan tekan continue. Lepas tu, tutup Google dan anda akan dibawa masuk ke dalam game. Ini ialah antara muka menu untuk game Escape OS dan awak akan boleh mula untuk bermain. Tutorial untuk bermain game ni diletakkan dekat belakang. Jadi ini ialah enemy yang akan menghalang jalan pemain. Di atas ni pula ialah jumlah heart yang perlu dikutip oleh player. Tujuannya ialah untuk pergi ke level seterusnya. Ini pula ialah jumlah heart yang sudah dikutip oleh pemain. NPC ni akan tanya 5 soalan tentang matematik discrete dan game ini juga mempunyai 10 NPC. Satu NPC untuk setiap level. Untuk pergi ke level seterusnya, pemain perlulah kutip kesemua heart. So, ini ialah contoh NPC dekat level lain. Ini pula ialah checkpoint bertujuan untuk simpan lokasi terakhir pemain. Kalau pemain mati, mereka akan dispawnkan balik ke dalam checkpoint tersebut. Sebelum anda habiskan permainan di level 10, pastikan untuk ingat masa bermain. Tekan victory screen dan tekan leaderboard. Dan anda akan dibawa ke paparan untuk mengisi jumlah masa yang dihabiskan untuk bermain game. Tekanlah sampailah tiba dekat masa awak. Selepas tu, tulis nama dan submit. Nama awak pun akan dipaparkan di dalam leaderboard. Dan akhir sekali, exit untuk keluar daripada game.